Seorang lelaki umur lebih kurang 60 tahun adik-kakak kerja dia tu sebagai pemandu lori ataupun bawa kereta rudang adik-kakak dia weh. Hidup di dalam keluarga yang susah semenjak kecil hingga sampai besar adik-kakak. Lah kalinya dia tahu kata keluarga hak sebenar dia tu bukan kata keluarga yang dia hidup semenjak kecil hingga sampai ketua dak adik-kakak. Sebenarnya dia asal daripada keluarga yang kaya. Lagu manakah maklumat yang lebih lanjut? Jom kita ikuti bersama di dalam channel Radio Official setiap platform. Pertama sekali yang kena royak kepada adik kakak, kata video ni kita buat pada hari ni, hari Senin 27 bulan Tuk Lakum 2568. Jadi maklumat berita ni adik kakak berlakunya bukan kata berlaku di negara rumah kita ni dak, berlaku di daerah Sumida, Tokyo, negara Jepun adik kakak dia. Berhubung kaitnya adik kakak ada salah satu orang keluarga kaya. Dalam keluarga kaya sekeluarga ni ada semuanya lebih kurang 3 beradik. Kakak sulung dia tu adalah lelaki. Maka di dalam keluarga dia tu adik kakak tu berasa pelik, kata buat apa kau? Adik-beradik dia tu hak lain tu muka serupa belaka, tapi kakak sulung, abang sulung hak dia tu jadi muka ni tak sebalah dengan tidak seeras, tidak sebalah, tidak serupa dengan ahli keluarga yang lain. Lepas tu adik-beradik dia 2 orang lepas pada tu kan biasa duk mak dia biasa duk royak kepada dia tu. Dia mak dia royak katanya zaman dia beranak zaman 4 5 60 tahun dulu tu lah adik kakak. Dia royak katanya ketika tu lepas daripada dia beranak, anak mak dia tu kakak sulung dia tu lah teka halus tu. Bomo ambil pergi mandi, tiba-tiba bomo hantar budak mai kepada dia. Budak tu pakai baju tukar baju. Tu dia mak dia pesan royak kepada anak-anak dia adik kakak dia. Maka bertukar baju tu tak tahu kata asbab gapo lah adik kakak dia menyebabkan ahli keluarga dia ni ke adik kakak duk berasa kata pelik, berasa syok. Lepas tu kebetulan kakak sulung dia tu muka tak serupa dengan adik-beradik dia yang lain adik kakak dia. Maka adik-beradik dia tu pun berasa kata nak tahu juga kata ni abang sulung dia sungguh ke tak? Daging darah dia sungguh ke tak adik kakak? Maka pada tahun 2009 yang telah lepas baru ni, lebih kurang dekat-dekat dengan 10 tahun dah lah, ahli keluarga dia tu berasa nak periksa DNA. Dia tak royak kepada abang sulung dia tu. Maka dia pergi ambil puting gokok hak abang dia isak. Dia ambil puting gokok lepas tu adik-beradik dia tu ambil puting gokok pergi periksa DNA dengan dia tu. Tiba-tiba adik kakak baru tahu sungguh katanya abang sulung dia tu bukan abang sebenar. Maka baru tahu kata abang sulung dia tu bukan abang sebenar, dia pun berasa nak tahu kata apa abang sebenar dia tu duduk mana. Dia pun nak tahu. Orang dalam keluarga dia tu pun pakat nak tahu adik kakak dia. Gi periksa tanya doktor, susuk sekalinya adik kakak lah kalinya periksa gi jumpa sungguh abang sulung dia ni. Gi jumpa abang sulung dia duduk di salah satu buah kampung, dia tak beri kenyataan kata duduk kampung mana. Kata abang sulung dia ni duduk sini sesak kededek, makan pun tak berapa nak cukup. Abang dia ni hidup di dalam keluarga yang susah pakai miskin. Pak dia tu, pak merah dia tu mati ketika abang dia tu umur 2 tahun lagi dah. Menyebabkan abang dia tu kena duk kerja sendiri yak dia kecil yang sampai ke besar kerana nak sanggup hidup dalam keluarga dia adik kakak. Lah kali baru tahu ketika abang dia tu umur sudah 60 tahun adik kakak dia. Jadi maka selepas pada tu adik kakak pergi periksa DNA, betul sungguh abang dia sungguh. Abang dia hak sebenar tu jatuh di dalam keluarga yang sesak payah. Lepas tu kerja bawa kereta lori hingga sampai ke umur 4, 5, 60 adik kakak. Sedangkan keluarga dia tu kaya senil ni hak abang dia hak bukan abang dia hak tukar dengan orang tu boleh jadi tuai syarikat peratan berisak gapo adik kakak hidup di dalam kekayaan. Lah kali adik kakak abang hak umur 60 hak kena tukar daripada kakak dia tu, daripada abang dia hak duduk bawa kereta lori tu adu hospital. Dia kata warna hospital ni buat jadi tukar gitu lalu ni. Tukar 1 saat, tukar lebih kurang 4-15 minit saja. Maka dalam maklumat tu dia royaklah kata bomo tu tukar ketika pergi mandi. Lepas tu abang dia hak sebenar tu wanuk belum daripada abang hak ambil abang daripada keluarga lain. Abang bukan abang asli dia tu lebih kurang 13 minit. Abang dia beranak dulu. Lepas tu pergi mandi. Bomo pergi mandi bomo tu abang dia kepada keluarga hak sesak. Ambil anak hak keluarga sesak kepada keluarga dia. Bukan kata sengaja dak, jadi silap dia akak. Lalah kali hospital ni pun kena adu.
Kena adu adik kakak. Lepas tu hospital saat ni Allah lah di dalam mahkamah. Lepas tu pihak hospital saat ni kena bayar. Orang panggil kata bayar pampasan cai kha cecoi kepada seorang lelaki yang berusia 60 tahun hak bawa kereta lori hak sesak saat ni adik kakak lebih kurang 38 juta yen. Kalau kira duit Thailand kat adik kakak lebih kurang 10 juta baht gitulah. 10 juta 12 juta kau mak tulah adik kakak dia dah. Tu dia sebab tu nak royak katanya silap sikit je buat jadi hidup manusia kita ni jadi berubah selalu dah. Sedangkan dia saat ni asalnya mak pak dia tu asal daripada orang kaya harta. Dah tiba-tibanya gi silap semata oleh pihak kaki tangan dah kena gi kena duduk di dalam keluarga yang susah payah pakai miskin semenjak kecil hingga sampai ke tua. Lah boleh tahu pun tika umur 60 mek dia pun sudah meninggal dunia tak ada berjumpa mata juga adik kakak dia dah. Tu dia amu dak kata ke maklumat cerita semacam ni sekadar ada di dalam cerita saja dalam lakon saja adik kakak dah. Sebenarnya ada juga di dalam hidup yang sebenar adik kakak dia dah. Inilah maklumat sikit sebanyak lalu tu bagi orang kerja ke apa ni kan lebih-lebih lagi ni berkaitan dengan manusia ke apa ni dia kena halusi peksa molek sengoti sebelum daripada kita nak kerah ke apa benda terhadap sesiapa dia jua adik kakak dia dah. Akhir sekali nak royak kepada adik kakak. Kalau adik kakak nak buat bakwah, nak pasal kemuh, nak pasal ten, nak buka pentas weti, dah nak buat keduri masjid, nak buat keduri tadikan, nak buat bola sepak, nak buat pertandingan gapo dia jua ko, nak buka ten, nak buka kemuh, ingatlah kepada Banglah Ten duduk di Saiburi wilayah Petani. Di sini adik kakak bukan sekadar kata wisewa ten, wisewa kemuh saja, bahkan dia juga buat ten untuk kita ambil nak orang sewa. Kalau kita nak buat ten boleh juga pergi di Banglah Ten adik kakak. Layar dia ni molek, ten dia ni berkualiti. Bukan sekadar kata ten kemuh weti saja ada. Dia ada makuk pinggir khisi meja untuk orang nak buat keduri, buat bakwah, buat puluk gapo. Boleh kita tanya maklumat lebih lanjut di kedai Banglah Ten di Saiburi wilayah Petani adik kakak dia. Maklumat lebih lanjut segera berhubung mengikut nombor telefon yang amal letak di bawah ni selalu dah.